Pernahkah anda rasa terperangkap? Seolah-olah anda sedang mengulangi hari yang sama, tahun yang sama, dengan masalah yang sama. Tidak kira betapa kuat anda mencuba untuk berubah. Anda menetapkan matlamat, anda berusaha. Tetapi entah bagaimana anda kembali ke titik permulaan, seolah-olah ditarik oleh daya gaib yang tidak dapat anda lihat. Bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa daya ini bukanlah nasib atau takdir, tetapi satu salah faham yang mendalam tentang sifat realiti itu sendiri? Bagaimana jika masa seperti yang anda kenali hanyalah satu ilusi? Ramai di antara kita diajar untuk melihat masa sebagai sebatang jalan lurus. Ada masa lalu di belakang kita, masa kini di mana kita berdiri, dan masa depan yang terbentang di hadapan. Dalam pandangan ini, kita adalah pengembara yang berjalan di sepanjang jalan ini, mencipta masa depan kita langkah demi langkah. Tetapi fizik kuantum, sains yang paling asas dan terbukti tentang alam semesta, memberikan kita gambaran yang sangat berbeza. Ia menunjukkan bahawa semua potensi, setiap kemungkinan masa depan yang boleh anda bayangkan sudah pun wujud. Bukan sebagai idea yang samar-samar, tetapi sebagai realiti sebenar yang wujud serentak dalam satu medan tenaga yang luas yang kita panggil medan kuantum. Fikirkan ia bukan sebagai sebatang jalan, tetapi sebagai lanskap yang tidak terhingga. Setiap versi kehidupan anda, versi di mana anda sihat, kaya, bahagia dan versi di mana anda bergelut, semuanya wujud sekarang sebagai garis masa yang berbeza dalam lanskap ini. Anda tidak mencipta realiti anda dari kosong. Anda memilihnya. Jadi, bagaimana anda memilih? Jawapannya terletak pada sesuatu yang sangat peribadi dan berkuasa, frekuensi getaran anda. Setiap fikiran yang anda fikirkan, setiap emosi yang anda rasakan, setiap kepercayaan yang anda pegang mengeluarkan getaran tenaga yang unik. Getaran ini adalah isyarat yang anda siarkan ke medan kuantum setiap saat. Medan ini yang bersifat neutral tidak menilai isyarat anda. Ia hanya memadankan. Jika anda sentiasa bergetar pada frekuensi ketakutan, kekurangan dan kekecewaan, medan kuantum akan memadankan anda dengan garis masa yang mencerminkan keadaan tersebut. Anda tidak mencipta kesusahan, anda memilih garis masa di mana kesusahan sudah wujud kerana ia sepadan dengan getaran anda. Ini bukan falsafah zaman baru. Ini adalah prinsip asas bagaimana realiti berfungsi pada tahap kuantum. Kuasa anda tidak terletak pada usaha keras di dunia luar, tetapi pada penguasaan dunia dalaman anda. Anda adalah pemilih, bukan mangsa. Dan saat anda memahami ini, segala-galanya mula berubah. Kunci untuk mengaktifkan kuasa ini adalah dengan memahami peranan anda sebagai pemerhati. Dalam eksperimen celah ganda yang terkenal dalam fizik kuantum, saintis mendapati bahawa zarah-zarah subatom berkelakuan secara berbeza apabila ia diperhatikan. Apabila tidak diperhatikan, ia wujud sebagai gelombang kebarangkalian, lautan potensi yang tidak terhingga. Tetapi saat ia diperhatikan, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah tunggal di satu lokasi tertentu. Realiti anda berfungsi dengan cara yang sama. Perhatian anda yang difokuskan dan dicas dengan emosi adalah tindakan pemerhatian yang meruntuhkan salah satu daripada kemungkinan yang tidak terhingga dalam medan kuantum menjadi pengalaman nyata anda. Di mana anda meletakkan perhatian anda, di situ anda meletakkan tenaga anda. Jika perhatian anda sentiasa tertumpu pada luka masa lalu, hutang atau kegagalan, anda secara bertenaga terus memilih semula dan menghidupkan semula garis masa tersebut. Anda memberitahu medan kuantum, ini adalah realiti saya dan medan itu akan patuh. Penyelesaiannya oleh itu bukanlah untuk melawan realiti semasa anda. Melawan sesuatu hanya akan memberikan lebih banyak tenaga kepadanya. Penyelesaiannya adalah dengan menarik balik perhatian anda dari apa yang anda tidak mahu dan secara sedar meletakkannya pada apa yang anda mahu. Tetapi ini lebih daripada sekadar angan-angan.
Ia memerlukan anjakan radikal dari berfikir tentang masa depan yang anda inginkan kepada merasakan masa depan itu sebagai realiti semasa anda. Anda mesti menjana emosi, rasa syukur, kegembiraan, kebebasan, cinta yang akan anda rasai jika keinginan anda sudah termakbul sekarang. Emosi ini adalah bahasa medan kuantum. Apabila anda menggabungkan niat yang jelas dengan emosi yang tinggi, anda mencipta tanda tangan elektromagnet yang koheren. Isyarat inilah yang mula menarik dan memadankan anda dengan garis masa selari di mana keinginan anda sudah menjadi kenyataan. Anda tidak menunggu ia berlaku, anda menjadi getaran padanannya dan dengan itu anda menariknya kepada anda. Ini adalah hukum resonans pada skala kuantum. Anda tidak mengejar masa depan, anda membenarkan masa depan yang sudah wujud untuk datang kepada anda. Cabaran terbesar dalam proses ini terletak jauh di dalam diri anda, dalam minda separa sedar. Neuroscience telah menunjukkan bahawa 95% daripada tingkah laku harian kita, pemikiran, tabiat dan tindak balas emosi kita dijalankan secara automatik oleh minda separa sedar. Minda ini adalah seperti cakera keras yang telah diprogramkan oleh setiap pengalaman yang pernah anda lalui, terutamanya dari 7 tahun pertama kehidupan anda. Setiap kali anda mengalami trauma, kekecewaan atau kritikan, ia direkodkan sebagai ingatan emosi. Dari masa ke masa, program-program ini membentuk identiti anda. Anda mula percaya, saya adalah orang yang selalu bergelut dengan wang, saya tidak pandai dalam perhubungan, atau saya tidak cukup baik. Identiti ini kemudiannya menjadi penapis persepsi anda. Ia secara tidak sedar mengimbas persekitaran anda untuk mencari bukti yang mengesahkan kepercayaannya sambil mengabaikan apa sahaja yang bercanggah dengannya. Inilah sebabnya mengapa perubahan sejati terasa begitu sukar. Anda boleh mempunyai niat sedar untuk menjadi kaya, tetapi jika program separa sedar anda mengatakan, orang kaya tamak atau saya tidak layak, minda separa sedar anda akan mensabotaj setiap usaha anda. Ia akan mewujudkan keraguan, penangguhan dan ketakutan untuk memastikan anda selamat dalam zon selesa identiti lama anda. Minda separa sedar anda tidak tahu perbezaan antara realiti dan imajinasi. Ia bertindak balas kepada emosi. Apabila anda terus merasakan emosi dari masa lalu, rasa bersalah, malu, marah, anda secara literal memberitahu badan dan minda anda bahawa masa lalu itu masih berlaku sekarang. Anda terperangkap dalam gelung maklum balas biologi di mana pemikiran anda mencipta perasaan anda dan perasaan anda mencipta pemikiran anda, mengekalkan anda berlabuh pada garis masa yang sama. Untuk beralih, anda mesti memecahkan kitaran ini. Anda mesti menjadi lebih sedar daripada program anda. Jadi bagaimana anda melakukan anjakan pantas ini? Ia bermula dengan keputusan yang tidak berbelah bahagi untuk berhenti menjadi versi lama diri anda. Anda mesti sedar akan pemikiran dan perasaan automatik anda. Apabila anda menangkap diri anda berfikir, ini terlalu sukar atau merasa cemas tentang masa depan, jangan menghukum diri sendiri. Sebaliknya, perhatikannya dan katakan, ini adalah program lama. Ini bukan diri saya yang sebenar. Tindakan kesedaran ini sahaja sudah mula memutuskan hubungan neurologi yang mengekalkan anda terperangkap. Selepas itu, anda mesti secara aktif dan sengaja mengamalkan keadaan makhluk yang baru. Ini adalah prinsip penjelmaan. Untuk beralih ke garis masa baru, anda mesti menghayati sepenuhnya keadaan emosi dan tenaga versi diri anda yang sudah hidup dalam realiti itu. Tanya diri anda, bagaimana perasaan versi diri saya yang berjaya, sehat dan dicintai? Adakah dia berasa tertekan dan kekurangan? Atau adakah dia berasa yakin, lapang, bersyukur dan berkuasa? Jawapannya jelas, tugas anda ialah menjana perasaan itu sekarang, tanpa memerlukan bukti luaran untuk mewajarkannya. Inilah iman sejati yang disebut dalam ajaran kuno,
kemampuan untuk percaya pada realiti yang belum dapat dilihat dengan deria anda. Sains menyokong ini. Apabila anda secara konsisten menjana emosi yang tinggi seperti kegembiraan dan kesyukuran, anda mengubah kimia badan anda. Anda mengurangkan hormon stres seperti kortizol dan meningkatkan neurotransmitter yang membuat anda berasa baik. Menurut epigenetik, isyarat emosi ini boleh mengaktifkan gen yang berbeza, secara literal mengubah ekspresi genetik anda. Anda menjadi orang yang berbeza secara biologi. Isyarat baru inilah yang disiarkan ke medan kuantum, memberitahunya untuk memberikan anda realiti yang sepadan dengan siapa anda sekarang. Amalkan ini setiap hari. Luangkan masa untuk menutup mata anda dan benar-benar merasakan bagaimana rasanya menjalani kehidupan impian anda. Rasakannya dengan begitu nyata sehingga anda lupa tentang masalah anda. Inilah cara anda memprogram semula minda separa sedar dan memilih takdir baru. Mari kita mendalami konsep ini lebih jauh. Anda bukan sahaja satu entiti fizikal yang hidup dalam satu garis masa. Anda adalah kesedaran multidimensi yang wujud serentak di semua garis masa. Versi diri anda yang anda alami sekarang hanyalah satu titik fokus perhatian. Apabila anda mengubah frekuensi anda tidak memusnahkan realiti lama atau mencipta yang baru. Anda hanya mengalihkan titik fokus kesedaran anda ke bingkai realiti lain yang sudah wujud. Fikirkan tentang menonton televisyen. Beribu-ribu saluran wujud pada masa yang sama, tetapi anda hanya boleh menonton satu saluran pada satu masa. Untuk menukar program, anda tidak cuba mengubah apa yang ada di skrin. Anda hanya mengambil alat kawalan jauh dan menukar frekuensi. Fikiran dan emosi anda adalah alat kawalan jauh. Keadaan makhluk anda menentukan saluran atau garis masa yang anda tonton. Masalahnya ialah kebanyakan orang mengalami keadaan yang kita panggil ketidakkoherenan. Fikiran mereka mahukan satu perkara, manakala hati mereka merasakan perkara lain. Anda mungkin berfikir, saya mahu berjaya, tetapi anda merasakan ketakutan kegagalan atau rasa tidak layak. Fikiran dan hati anda menghantar isyarat yang bercanggah dan tidak koheren ke medan kuantum. Fikiran menghantar isyarat elektrik, manakala hati menghantar isyarat magnetik yang jauh lebih kuat. Apabila ia tidak sejajar, ia mewujudkan gangguan statik. Medan kuantum menerima mesej yang keliru dan tidak dapat memberikan hasil yang jelas. Ia seperti cuba menala radio ke stesen yang jelas, tetapi anda berada di antara dua frekuensi. Koheren adalah apabila fikiran dan hati anda berada dalam penjajaran yang sempurna. Anda mempunyai pemikiran yang jelas tentang apa yang anda mahu dan anda merasakan emosi yang tinggi seolah-olah anda sudah memilikinya. Ini mencipta gelombang tenaga yang kuat dan jelas yang dapat berinteraksi dengan medan potensi dengan berkesan. Ajaran rohani kuno seperti yang terdapat dalam Vedanta atau tasawuf telah lama bercakap tentang penyatuan hati dan minda sebagai kunci kepada pencerahan dan manifestasi. Sains moden kini mengesahkan kebijaksanaan ini. Institut HeartMath telah menunjukkan secara saintifik bahawa apabila seseorang mengalami emosi yang tinggi, irama jantung mereka menjadi lebih teratur dan koheren, mewujudkan kesan positif ke atas seluruh sistem biologi dan medan tenaga di sekeliling badan. Untuk benar-benar menguasai pemilihan realiti, anda mesti menjadi mahir dalam mewujudkan koheren dalaman. Bagaimana anda mengintegrasikan ini ke dalam kehidupan harian anda? Kuncinya adalah konsisten dan niat. Jadikan ini amalan, bukan sesuatu yang anda lakukan sekali-sekala apabila anda terdesak. Mulakan setiap pagi sebelum anda menyentuh telefon anda atau membiarkan dunia luar membanjiri kesedaran anda dengan meluangkan 10 hingga 15 minit untuk berhubung dengan diri masa depan anda. Duduk dalam keadaan senyap, pejamkan mata anda dan tanya diri anda, apakah perasaan versi terhebat diri saya? Apakah tenaga yang dipancarkannya?
Kemudian, jangan hanya memikirkannya. Mula merasakannya dalam badan anda. Rasakan keyakinan itu dalam dada anda. Rasakan kegembiraan itu mengalir melalui urat anda. Rasakan kesyukuran itu memenuhi hati anda. Bernafas dalam tenaga ini. Hayatinya. Lakukan ini sehingga anda berasa lebih cinta kepada masa depan anda daripada anda terikat pada masa lalu anda. Ini adalah latihan mental anda. Kemudian sepanjang hari anda, tetapkan peringatan untuk memeriksa semula keadaan makhluk anda. Mungkin setiap jam berhenti sejenak dan tanya, siapakah saya sekarang? Adakah saya versi lama yang bertindak balas secara automatik kepada tekanan dan kekecewaan? Atau adakah saya versi masa depan saya yang beroperasi dari kebijaksanaan, cinta dan kelimpahan? Jika anda mendapati diri anda telah kembali ke corak lama, jangan risau. Hanya dengan lembut, arahkan semula perhatian anda. Ini seperti melatih otot. Semakin kerap anda melakukannya, semakin kuat ia menjadi. Saya mahu anda mencuba sesuatu sekarang di mana sahaja anda berada. Pejamkan mata anda seketika, tarik nafas dalam-dalam dan bayangkan satu perkara yang anda benar-benar inginkan. Sekarang jangan fikir tentang bagaimana ia akan berlaku. Hanya fokus pada perasaan memilikinya. Rasakan kelegaan, kegembiraan, kebebasan, senyum. Biarkan perasaan itu membasahi setiap sel dalam badan anda. Tahan selama 10 saat. Apa yang baru anda lakukan ialah menghantar isyarat baru ke medan kuantum. Anda baru sahaja mengaktifkan garis masa yang berpotensi. Sekarang, bayangkan melakukannya setiap hari. Itulah kuasa anda. Salah satu cabaran terbesar yang akan anda hadapi dalam perjalanan ini ialah keraguan dan ketidaksabaran. Anda mungkin telah mengamalkan keadaan baru anda selama beberapa hari atau minggu, tetapi kemudian anda melihat sekeliling dan realiti 3D anda kelihatan sama. Hutang masih ada, masalah kesihatan masih ada. Pada ketika ini, ego anda akan masuk dan berkata, lihat, ini tidak berkesan, ini semua karut. Kembali kepada realiti. Ini adalah ujian yang paling penting. Realiti luaran anda adalah cerminan pemikiran dan perasaan masa lalu anda. Terdapat jeda masa antara apabila anda menukar isyarat anda dan apabila realiti fizikal mengejarnya. Ia seperti menanam benih. Anda tidak menggali ia setiap hari untuk melihat sama ada ia tumbuh. Anda menyiramnya, memberinya cahaya matahari dan mempercayai proses itu. Keraguan adalah tenaga frekuensi rendah yang serta-merta membatalkan isyarat frekuensi tinggi yang anda cuba hantar. Apabila anda meragui, anda memberitahu medan kuantum, saya tidak benar-benar percaya ini mungkin, dan medan itu yang sentiasa memadankan getaran anda akan mencerminkan kembali realiti di mana ia tidak mungkin. Anda mesti memegang visi anda tanpa mengira apa yang ditunjukkan oleh deria anda. Ini adalah berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Ingat, realiti semasa anda mempunyai momentum. Ia telah dibina selama bertahun-tahun atau berdekad-dekad pemikiran dan perasaan yang berulang. Untuk mengatasinya, anda mesti lebih gigih dalam mengamalkan keadaan makhluk baru anda daripada realiti lama anda dalam mengekalkan penampilannya. Setiap kali keraguan muncul, lihat ia sebagai isyarat daripada program lama anda yang cuba menarik anda kembali. Akui ia tanpa pertimbangan dan kemudian dengan sengaja pilih semula keadaan yang anda inginkan. Gunakan bukti dari sains untuk mengukuhkan kepercayaan anda. Ingatkan diri anda tentang kesan pemerhati. Ingatkan diri anda tentang neuroplastisitas, keupayaan otak anda untuk membentuk semula dirinya. Ingatkan diri anda tentang epigenetik. Ini bukan harapan buta, ia berasaskan prinsip-prinsip universal yang terbukti. Anda sedang memprogram semula perkakasan biologi dan tenaga anda. Ia memerlukan masa dan pengulangan, sama seperti mempelajari kemahiran baru atau membentuk tabiat baru. Jangan berputus asa 5 minit sebelum keajaiban berlaku.
kekal setia pada visi masa depan anda, dan akhirnya realiti luaran anda tidak mempunyai pilihan selain tunduk kepada kuasa kesedaran dalaman anda. Sebagai kesimpulan, mari kita satukan semua ini. Mesej terasnya adalah mudah tetapi mendalam. Anda tidak terikat pada satu takdir yang tetap. Anda adalah kesedaran yang berkuasa dengan keupayaan untuk memilih pengalaman anda dari medan kemungkinan yang tidak terhingga. Masa linear, seperti yang kita fahami, adalah satu ilusi yang mengehadkan. Semua potensi sudah wujud, menunggu anda untuk menuntutnya dengan menyelaraskan frekuensi getaran anda. Anda melakukan ini bukan dengan bergelut di dunia luar, tetapi dengan menguasai dunia dalaman anda. Kuasa anda terletak pada saat ini, dalam keupayaan anda untuk menarik balik perhatian anda dari naratif masa lalu yang tidak lagi memberi manfaat kepada anda dan meletakkannya pada masa depan yang anda pilih untuk alami. Kuncinya ialah penjelmaan, merasakan perasaan keinginan yang telah termakbul sehingga ia menjadi keadaan makhluk dominan anda. Ini memerlukan anda untuk menjadi lebih besar daripada persekitaran anda, lebih besar daripada keadaan badan anda, dan lebih besar daripada masa itu sendiri. Ia menuntut anda untuk jatuh cinta dengan versi masa depan diri anda sehingga anda tidak lagi mahu menjadi versi lama. Ia adalah gabungan kebijaksanaan kuno dan sains moden yang kedua-duanya menunjukkan kebenaran yang sama. Kesedaran adalah yang utama dan jirim mengikutinya. Saya menjemput anda untuk mengambil maklumat ini bukan sebagai pengetahuan intelektual semata-mata, tetapi sebagai manual untuk kehidupan. Amalkannya, ujinya, buktikan kepada diri sendiri. Mulai hari ini, ambil tanggungjawab penuh untuk tenaga anda. Sedar akan pemikiran yang anda fikirkan dan emosi yang anda rasakan. Tanya diri anda, adakah keadaan ini membawa saya lebih dekat kepada masa depan yang saya inginkan, atau adakah ia mengekalkan saya terikat pada masa lalu? Anda mempunyai pilihan dalam setiap saat. Saluran ini dicipta dengan niat penjagaan dan kasih sayang yang mendalam untuk menyokong anda dalam perjalanan mengingati siapa diri anda yang sebenar, pencipta yang berkuasa, bukan pemerhati yang pasif. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk melabur dalam diri anda. Sekarang, pergilah dan pilih garis masa yang paling menakjubkan yang dapat anda bayangkan. Ia sudah menanti anda.